Okey, ada soalan. Roti sudah ada di muka bumi ni ribuan tahun. Orang Arab punya makan roti tak ada penyakit. Jadi macam ni. Roti ribuan tahun yang lalu dengan roti zaman sekarang berbeza. Apa beza dia? Gandum. Gandum zaman dahulu ditanam secara organik, tidak melibatkan pesticides, herbicides, ataupun racun-racun serangga, racun lalang tu. Itu isunya. Terutama sekarang, racun-racun lalang ni tinggi dengan glyphosate, iaitu bahan kimia yang disembur dekat gandum ini yang dia tak boleh hilang. Macam mana kita buang pun tak boleh hilang. Jadi glyphosate ni adalah toxic matter, racun. Itu isunya. Dalam pemprosesan gandum zaman sekarang juga, dia highly refined dan melalui proses bleaching, pemutihan. Sebab tu dia tidak ada zat sama sekali dan hanya ada gluten dan juga karbohidrat yang tinggi. So itu beza dia. Zaman dahulu dia tak ada teknologi nak refine untuk menghaluskan, untuk memutihkan. So lebih sihat berbanding zaman sekarang.